Magnetosfera ialah perisai magnet semula jadi yang mengelilingi bumi. Ia melindungi bumi daripada zarah berkas berbahaya yang dilepaskan oleh matahari, dikenali sebagai angin suria. Tanpa magnetosfera, zarah ini boleh merosakkan atmosfera dan mengancam kehidupan di bumi. Magnetosfera merupakan pelindung utama yang memastikan kelangsungan hidup di bumi. Tanpa kehadiran perisai magnet ini, bumi akan terdedah sepenuhnya kepada radiasi melampau dan zarah berkas berbahaya daripada matahari. Keadaan ini boleh menyebabkan kerosakan serius pada atmosfera bumi dan akhirnya mengancam kelangsungan semua hidupan di planet ini. Magnetosfera bertindak sebagai perisai pelindung dengan memesongkan sebahagian besar angin suria yang mengandungi elektron dan proton berkelajuan tinggi daripada mencapai bumi. Perisai ini menghalang zarah-zarah tersebut daripada menghakis lapisan atmosfera bumi, sekaligus mengekalkan kandungan oksigen. Magnetosfera menghalang radiasi kosmik berzarah bertenaga tinggi daripada merosakkan sel hidupan. Di bahagian yang menghadap matahari, magnetosfera menjadi termampat akibat tekanan kuat angin suria yang berterusan. Di bahagian yang membelakangi matahari, magnetosfera memanjang ke angkasa dan membentuk struktur yang dikenali sebagai ekomagnet. Ekomagnet ini boleh memanjang sehingga mencapai kawasan orbit bulan. Aurora berlaku apabila zarah berkas terperangkap dalam medan magnet bumi dan berlanggar dengan gas-gas di atmosfera, terutamanya oksigen dan nitrogen. Pertukaran tenaga ini menghasilkan pancaran cahaya berwarna-warni yang indah di kawasan kutub utara dan kutub selatan bumi. Terdapat dua jalur radiasi berbentuk donat yang memerangkap zarah bertenaga tinggi dalam magnetosfera bumi. Jalur ini penting untuk difahami oleh juruteras satelit kerana radiasinya berpotensi merosakkan komponen elektronik. Angkasawan perlu melalui kawasan ini dengan pantas bagi meminimumkan pendedahan terhadap radiasi. Aktiviti matahari, seperti suar suria, boleh mencetuskan gangguan pada magnetosfera yang dikenali sebagai ribut geomagnet. Ribut geomagnet ini boleh mengganggu sistem GPS, komunikasi radio, serta bekalan elektrik di bumi. Pakar sains sentiasa memantau magnetosfera bagi memberikan amaran awal terhadap gangguan teknologi. Kesimpulannya, magnetosfera merupakan perisai semula jadi bumi yang sangat penting dalam melindungi planet ini. Tanpa kehadiran magnetosfera, angin suria akan menghakis atmosfera bumi, sekaligus mendedahkan permukaan planet kepada radiasi berbahaya dan membahayakan kelangsungan kehidupan.